Saya Space Dolah dan saya seorang yang sangat curious. Hari ini, saya nak jadi chef. Saya nak test diri saya pasal makanan dan biar orang awam tanya saya terus dekat tengah-tengah Bukit Bintang. Jom kita tengok apa yang diorang nak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so saya nak tanya, what makanan yang you suggest kalau tengah tengok macam movies or dramas? Okay, soalan pertama saya kena tanya you. First of all, saya terpegun tengok wanita-wanita cantik di sini. Soalan nombor 2 saya kena tanya. Korang suka benda manis tak? Popcorn semua tak suka? Kurang. Sama, geng-geng. I bila pergi movie, I tak suka benda-benda macam ni. Sejujurnya, kalau banyak-banyak benda I boleh suggest, you kena try rendang daging Minang My Chef. Tahu tak kenapa? Kenapa? Sedap, mudah dibuat. Masuk microwave, panaskan, rata macam tu je. Kan? Kita ni geng tak suka benda-benda manis. Betul. Enjoy. Okay. Saya ada soalan. Silakan. So, chef, apa makanan yang orang Malaysia tak boleh tinggal? Makanan Malaysia yang orang tak boleh tinggal. Selaku Presiden BAS dan mewakili rakyat Malaysia, saya rasa makanan Malaysia yang orang tak boleh tinggal, nasi. Ni boleh ke hidup tanpa nasi? I tak boleh. Nasi is everything. Nasi teramat penting dan apa yang menarik, My Chef ada banyak sangat menu yang included dengan nasi. Kenapa saya suka My Chef? Senang nak bawa sana sini. You nak travel ke, you nak masuk microwave, panaskan, masak terus, siap. My Chef nasi, banyak jenis, they have a lot of types, it's the best for everyone. Okay, thank you. Sama-sama. Chef, Boleh. Kalau travel jauh, makan apa yang paling susah untuk Kalau travel jauh bro, kalau kita pergi negara Mat Saleh susah sikit sebab kita ni Melayu kan. Okey. So I rasa paling sesuai adalah My Chef Travel Pack. Dia ada banyak jenis. Okey. Senang letak microwave, makan je terus. Wow. Dia tak ada complicated bro. Okey. Dia bawa satu dekat sini. Boleh Okay. try this anytime, okay bro? Alright, thank you. Thank you, sama-sama.